Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masa ini saya masih lagi dalam usaha untuk menyiapkan assignment berkenaan dengan kajian biografi Syekh Mehmet Bilgivi. Pada hari ini saya teringat kepada satu pesanan yang pernah disebutkan oleh Ibn Jauziyah di dalam kitab Talbis Iblis. Bagaimana syaitan boleh menipu ahlul hadis apabila mereka sibuk dengan kajian berkenaan dengan kesahihan, status kesahihan satu-satu hadis sehingga terlupa untuk memberikan perhatian kepada isi kandungan yang terdapat di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi kalau saya kaitkan ia dengan diri sendiri pula, dalam pada saya mengkaji biografi buku Syekh Mehmet Bilgivi, tidak seharusnya pula dalam masa yang sama itu saya terlupa kepada ajaran-ajaran dan pesanan yang disampaikan oleh Syekh Mehmet Bilgivi sendiri daripada sudut manfaatnya kepada pembentukan diri saya sendirilah. Jadi di sini saya ingin kongsikan sedikit petikan daripada buku At-Tariqah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Bir Ali atau lebih dikenali sebagai Syekh Mehmet Bilgivi, meninggal dunia pada tahun 1573. Bersama dengan saya ini adalah naskah bahasa Arab dia. Manakala yang berada di tangan saya satu lagi ni pula ialah terjemahannya di dalam bahasa Inggeris. Yang mana di dalam buku ni saya ingin memetik satu daripada bahagian berkenaan dengan tajuk Al-Kibr, sifat takabur yang mesti dihindari oleh umat Islam di peringkat individu masing-masing. Jadi saya bacakan terjemahan dalam bahasa Inggeris ya. Kalau dalam bahasa Arab ni dia berada dalam muka surat 73, Al-Mabhath Ar-Rabi' fi Alamatil Kibr. Di sini saya baca bahasa Inggeris lah untuk manfaat kita bersama. It is best to mention some of the common signs of arrogance so that we do not feel safe from the evil of pride. Suspect the presence of arrogance. First, if you need to be recognized by people and are pleased when they show you signs of respect, such as standing up when you enter a room, saluting you on the street, or paying you compliments. In fact, arrogance should be feared if you do not feel embarrassed and uncomfortable when these things happen. Salah satu daripada tanda adanya sifat takabur dalam diri kita ialah apabila kita suka ketika mana orang menunjukkan rasa hormat kepada kita. Bila kita masuk ke satu dewan, satu bilik, orang bangun memberikan rasa hormat, memberi salam kepada kita ketika berjalan di jalan raya, memberikan rasa-rasa isyarat-isyarat hormat tadilah. Malah kata Syekh Mehmet Bilgivi, kita juga harus berhati-hati sekiranya ketika mana benda-benda ini berlaku, kita tidak berasa malu dan tidak ada rasa tak selesa dalam diri apabila benda-benda ni terjadi. Terutamanya apabila kita seorang yang mempunyai kedudukan yang tertentu, sama ada kerana ilmu, kerana bakat, kerana apa sahajalah. Ini sebagai satu peringatan kepada adanya sifat kibir, takabur dalam diri kita. Yang kedua, if you feel important and pleased when surrounded by admiring companions who insist on walking one step behind you. Satu lagi daripada tanda takabur ini yang harus kita berhati-hati ialah apabila kita ada rasa yang kita ni penting dan kita rasa seronok apabila sahabat-sahabat kita berjalan ketika bersama-sama dengan kita, mereka memilih untuk berjalan kat belakang kita dan kita rasa seronok dengan benda tu. Syekh Mehmet Bilgivi merujuk kepada satu hadis Nabi SAW, Abu Umamah. Hadis ni saya bacakan matan dalam bahasa Arab lah ya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu
أنه عليه السلام خرج يمشي إلى البقيع فتبعه أصحابه فوقف وأمرهم أن يتقدموا ومشي خلفهم فسئل عن ذلك فقل إني سمعت خفقا عليكم فاشفقت أن يقع في نفسي شيء من الكبر. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu ceritakan bagaimana Nabi SAW pada suatu ketika berjalan bersama dengan para sahabat menuju ke perkuburan Al-Baqi'. Mereka ni berjalan di belakang Nabi SAW. So Nabi SAW mengarahkan mereka supaya berjalan di hadapan. Dan apabila baginda ditanya mengapakah hal yang begitu, kata baginda SAW, kalau terjemahannya di sini, the messenger of Allah was walking from his house to the graveyard of Jannatul Baqi', and many of his blessed companions were following behind him. He turned and asked them to walk in front of him. When he was asked the reason, he said, "When I heard the shuffling of feet behind me, I feared that pride might enter my heart." Apabila saya mendengar bunyi tapak kasut kamu, saya bimbang sifat takabur itu masuk ke dalam hati saya. Hadis riwayat Ibnu Ahmad dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Saya ada memeriksa sedikit tadi, dan walaupun hadis ini sangat dhaif dan dilihat sebagai hadis yang mungkar oleh setengah ulama jarah wa ta'dil, tapi itu satu topik lah yang boleh kita selidik pada kesempatan yang lain. Tetapi di sini kita berikan tumpuan kepada isi kandungan, kerana tanpa hadis ini pun apa yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghifri ini juga harus kita berikan perhatian, kerana maknanya benar. Dari segi hadis tadi maknanya benar, cuma dari segi matanya dia sangat bermasalah. Ciri-ciri takabur yang lain pula, yang seterusnya, if you refuse to visit someone making the excuse that it would serve no purpose. Apabila kamu menolak untuk menziarahi seseorang dengan alasan ia tidak mempunyai apa-apa makna ataupun apa-apa matlamat. Ini satu lagi simptom yang boleh menunjukkan bahawa dalam diri kita ada sifat takabur. If you refuse to sit next to someone whom you consider inferior, kamu menolak untuk duduk di sebelah seseorang yang orang itu pada tanggapan kamu ialah seorang yang kedudukannya lebih rendah daripada kamu. Ya, saya kena ada nasihat ni, adakah kita selesa siapa yang berada di sebelah kita? Orang-orang yang mengaji di masjid, orang perempuan, selalu saya dengar komplain, ya, kadang-kadang ada setengah-setengah makcik ni tak suka, ya, di kiri kanan dia ada orang tertentu yang duduk. Kita kena sama-sama muhasabah lah tengok benda ni, ya. If you refuse to enter the company of the sick and the lowly, apabila kamu menolak untuk meneman orang yang sakit, ya, ataupun orang yang berada dalam keuzuran. If you refuse to do any housework in your home, apabila kamu menolak untuk melakukan house chores, ya, kerja-kerja dekat rumah ni, menyapu sampah ke, mengemas, sidai kain ke, menolak. Ni untuk bapa, untuk suami, nak kena tengoklah, itu mungkin salah satu daripada petanda yang boleh membantu kita mengesan yang dalam diri kita ada sifat takabur. If you refuse to carry heavy loads in public, kamu menolak untuk mengangkat barang-barang yang berat-berat, yang besar-besar, beg besar-besar ni di tempat di khayalat ramai. If you refuse to wear cheap and worn clothing, apabila kamu menolak untuk memakai pakaian yang murah ataupun yang berjahit, ya, kerana ada koyak. Ada satu lagi hadis yang dipetik daripada Abu Umamah oleh Syekh Muhammad Al-Ghifri, barang siapa yang to wear old and worn clothing is a sign of faithful, memakai pakaian yang buruk dan juga berjahit adalah tanda keimanan seseorang. Hadis ni boleh dibincangkan, kerana buku ni di peringkat kajian, malah Doktorah Iman Abbas pun ada memberikan saranan kepada saya supaya mempertimbangkan untuk buku ini ditahqiq dalam projek pada masa-masa akan datang. Wallahu alam, ya, tak pastilah besar hajat tu. Seterusnya sikit lagi, if while enjoying the invitations of the rich and important, you refuse to accept the invitations of the poor,
Kalau jemputan kita terima daripada orang kaya, orang berpangkat besar, kita rasa seronok dan kita nak pergi. Tapi kalau yang jemput kita datang tu orang miskin, kita keberatan untuk memenuhi jemputannya. Satu lagi simptom, adanya sifat takabur dalam diri. If you are embarrassed to shop for cheap things in inferior markets, kamu rasa malu untuk membeli barang di tempat yang murah-murah. Pavilion okey lah, tapi kalau pergi Maidin ke, pergi Econ-Safe ke, rasa macam tak selesa lah. Tu nak kena tengok lah hati kita. If you put yourself forward ahead of other people on occasions of introduction to important personages, kamu menonjolkan diri kamu untuk sentiasa berada di tempat yang mendapat perhatian orang ramai. If you put yourself forward in discussions and debates against what happens to be right and hope to be convincing nonetheless, apabila berlakunya mesyuarat, perbincangan, perdebatan, kamu menonjolkan diri kamu ke hadapan pada mahukan agar pendapat kamu diterima lebih daripada rasa pentingnya untuk kebenaran itu dimenangkan dalam perbincangan. So ini adalah sebahagian daripada nasihat-nasihat Imam Mehmet Birgivi. Katanya, these are just a few examples of behaviours that, if engaged in privately, are signs of arrogance, and if manifested publicly, are signs of both arrogance and hypocrisy. Kalau sekiranya simptom-simptom ini wujud ketika mana dalam keadaan kamu bersendirian, maka ia adalah tanda-tanda adanya sifat takabur. Dan kalau ianya merupakan perkara yang berlaku ketika bersendirian dan di khalayak ramai, ia merupakan tanda pada wujudnya sifat takabur dan nifak pada masa yang sama. Sama-samalah kita memuhasabah dan memelihara diri kita. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada kecelaan hati dan menjadikan kita hamba-hambanya yang diredai oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Doakan saya untuk menyiapkan assignment ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.